berterabur dah sampai ke atas. Okey, so bila lampu dia dah berterabur sampai ke atas, dia jadi sakitkan mata orang depan. Okey, Assalamualaikum. So saya nak cerita sikit. Customer ni dia panggil saya pasang untuk navigator, tapi dia minta saya tolong untuk adjust spotlight dia. Okey, jadi saya tengok dekat sini, spotlight dia ada kat sini. Okey, ni spotlight yang baik. Okey, spotlight yang baik, tak ada masalah. Cuma bila saya tengok macam ni, saya cakap kat customer mesti lampu dia tak center kan. Lepas tu customer kata betul. And then macam ni lah, kalau buat pemasangan dengan saya akan minta gambar motor dan saya akan recommendkan spotlight mana yang okey biasanya. Okey, saya bukannya nak markup dia orang ke apa. Jadi nampak spotlight dia ni memang dah cun-cun duduk kat sini. Okey, so kita tengok bila kita on kan apa jadi. Nampak tak? Lampu dia dah berterabur dah sampai ke atas. Okey, so bila lampu dia dah berterabur sampai ke atas, dia jadi sakitkan mata orang depan. Okey, sepatutnya lampu jenis baik ni dia bukan macam ni tau. Nampak tak? Dia sampai sini je. Sepatutnya dia sebaris. Okey, dia sebaris. Nampak? Dia sepatut kena kereta Azia sana, tapi tak kena. Dia duduk kat tengah ni saja. Jadi bermaksudnya lampu ni sekarang dia menegak macam ni tau. Okey, dia bukan macam ni, melebar. Kalau kita nak tengok jalan, melebar, bukan menegak. So kalau kata nak buat pemasangan spotlight, kalau tak boleh jangan ambil. Kenapa maksud saya tu, kita tak adalah marah orang. Kalau ambil buat kerja macam ni, andai katalah kata kita sebagai pengguna ni, saya anggap saya lah pengguna, puas hati tak untuk suluh jalan macam tu dan kena marah dengan orang. Okey, so kita kena faham tu lah. Untuk pemasangan dengan saya spotlight mungkin remeh, saya suka tanya itu tanya ini, minta gambar apa benda kan. Ini sebab dia. Okey, ini sebab utama dia. Okey, so kita ada masalah tadi, ada benda yang tak cukup dan masa saya pun tak cukup untuk hari ni. Jadi saya minta customer ni datang ke tempat saya. Lepas tu customer ni nak pasang horn juga untuk 2 biji motor ni. So saya minta dia datang ke tempat saya, kita akan custom lah beberapa benda. Okey, so itu saja untuk video spotlight kali ni. Ciao.